Jamaah haji kadang-kadang sampai ke Mekah seminggu sembahyang haji pergi masjid. Masuk minggu kedua tu dah mula duduk hotel. Alasan dia nak jimat tenaga. Nak jimat tenaga ni maksudnya dekat nak wukuf kita takut demam. Ya kan? Jangan kita berat. Ini jimat tenaga pergi masjid tapi shopping tak berhenti. Okey. Bagaimana solat? Kita nak ialah pertama, di awal waktu. Biasakan kita solat di awal waktu. Sebab amalan yang paling baik adalah solat di awal waktu. Dalam mazhab kita Syafi'i, siapa yang mentakhirkan salat dengan sengaja tanpa uzur syar'i berdosa, haram. Mentakhirkan dengan sengaja. Okey. Apalagi takhir tu kena buat maksiat. Kenapa tu salat lambat solat asar? Kerana nak habis cerita Hindustan. Kan? Ya Allah. Itulah sebab tu kita watawasau bis sabri watawasau bil haq. Sentiasa beri nasihat, sentiasa peringatan. Tazkirah sentiasa kena beri pasal kita ni pelupa. Namanya manusia ini pelupa. Lama dia lupa, kena ada yang memperingatkan, baru dia ingat balik. Di awal waktu biasakan, insya-Allah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. So salat itu difardukan ke atas orang beriman dalam waktu-waktu telah ditentukan. Berjamaah. Dua benda yang syaitan tak suka. Sebut nak salat di awal waktu, azan saja di masjid, syaitan akan bisik kat kita, nak berak lah, nak kencing lah pada masa tu, nak mandilah, nak itulah, yang boleh menghalang kita pergi. Hari Jumaat baru ni saya nasihat pada seorang hamba Allah. Kebetulan aircon rumah saya rosak, dia datang repair aircon. Yang repair ni pun anak-anak buah menantu saya. Pasal menantu saya ni ada yang berniaga supply aircon, supply macam-macam. Dia datang buat. Hari Jumaat, pakcik nak berlalu sikit lagi mandi. Pakcik lagi semai Jumaat dah nak pukul 1 dah. Kita beri peringatan macam tu, nak pergi, so pergilah tu. Tak kata berhenti pergi. Itu tu budak kecil. Ni kan? Pergilah saya mandi apa semua, tak kata pergi sembahyang Jumaat. Saya dah syak ni, berhenti ke tidak budak-budak ni? Lepas saya telefon rumah saya. Budak tadi pergi sembahyang Jumaat, tak pergi. Masya Allah, saya kata. Terlupa. Nak habiskan sikit, sampai kedua. Kedua dia sembahyang ke mana dah? Kat Coket pun tak ada sembahyang dalam situ. Saya pun telefon petang tu, anak menantu saya datang cek, anak buah dia buat kerja, kata tolong beritahu budak-budak ni jangan tak semayang. Semayang Jumaat pula tu. Kenapa Pak? Tadi tak semayang, selesaikan kerja. Menantu saya tu telefon, kamu tak semayang tadi ya? Terlupa lah, ni tak sempat habiskan sikit. Marah dah dia. Marah dah sikit. Kata, tak payah marah banyak, beri peringatan saja. Kita sebagai bos kena beritahu anak buah, ini kerja dengan syarikat kita. Mana kita powerful, nak berhenti boleh, nak teruskan kerja boleh, nak naik gaji pun boleh kalau ada duit. Saya kata tolong beritahu. Saya kata pasal syarikat tu nantu saya. Dia nak tegur anak buah dia, tak kena lah. Kita ni pak tua dia je, jangan lebih sudu pada mangkuk pula. Ya kan? Jadi cuma kita peringatan. Itu manusia kena peringatan. Salat Jumaat jaga, insya-Allah. Tapi syaitan tu lah, saya kata tadi, apa pun kadang-kadang dekat maghrib lah kita nak basuh kereta. Basuhlah kereta kita. Baru basuh 4 kaya tak habis lagi. Dah azan maghrib, habiskan sikit tak pergi masjid. Sebab tu Allah Ta'ala pesan, la yurikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Jangan kamu dilalaikan oleh harta benda kamu, anak pinak kamu daripada mengasihi Allah. Kadang-kadang nak pergi masjid ni kita ni, cucu baru sampai. Atuk belum cucu tak pergi masjid. Ya kan? Pun kadang jadi gitu kan. Atuk nak pergi, nenek kata atuk nak pergi ke masjid, cucu baru sampai. Pulak dah. Dah tak berapa nak pergi. Pura-pura dia kata nak pergi, tiba kita kata undur balik kan. Solat berjemaah biasa kan. Mau tidak nanti ya Allah, sampai ke Mekah pun kita solat dalam bilik je pun ada. Tak nak pergi.
Di masjid, di surau. Boleh solat jemaah tadi bukan di rumah, di masjid, di surau. Allah. Kalau tengok Nabi punya dalam satu bab dalam Sahih Muslim ada bab memakmurkan masjid. Orang laki-laki khususnya Nabi kata, aku kalau ikutkan aku nak suruh orang lain jadi imam apabila azan. Aku nak round rumah siapa tak pergi masjid, aku nak bakar rumah tu. Itu mafhum dia lah. Marahnya kepada orang yang tak pergi. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi orang berjiran di masjid melainkan di masjid. Cuma ulama berbeza penafsiran. Ulama Hanafi kata la sahha, tidak sah bagi orang berdiri masjid sembahyang di rumah, tak sah kalau sembahyang di masjid. Ulama Syafi'i, jumhur ulama mengatakan sah sembahyang di rumah tapi haram karena tidak pergi ke masjid. Sekelompok ulama dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan tidak sempurna salat di rumah tadi walaupun tidak haram, tetap tak sempurna. Paling rendah tu tak ada, bawah tu tak ada lagi dah. Ada pernah tanya saya, siapa jiran masjid Ustaz? Ada hadis yang lain dia kata, man sami'an nida'a sahihan farighan wa lam yujib fala salatalah. Siapa dengar azan, dia sihat, tidak sakit, dia lapang bermaksud tidak ada halangan, tidak ada hujan lebat, tidak ada ribut, tidak ada banjir, tidak ada benda-benda yang menghalang dari segi syarak. Hujan lebat salah satu halangan. Jangan pula dah nak azan ni hujan tak turun lagi, tunggu dah lebat-lebat tak payah pergi kan. Itulah kan cerita dia. Okey. Fala salatan walam yujib, dan dia tak sahut panggilan tadi, tak pergi, wa fala salatalah, maka tidak ada solat baginya. Maknanya jiran tadi orang dengar azan. Ada orang yang Ustaz dulu azan pakai suara atau pakai putusan suara dekat, dia boleh dengar, jauh tak boleh dengar. Mana orang dekat masjid dia jauh tak payah. Saya kata Allah Ta'ala Maha Adil. Pada masa yang sama dia ilhamkan orang dapat buat pembesar suara, pada masa sama juga dia ilhamkan orang dapat buat kenderaan, ada motor. Pada masa yang sama Allah Ta'ala beri rezeki, ada motor ke rumah kita. Apa lagi kita menyebab kita nak pergi? Malah je lah kan? Tapi ada juga yang jawab seminggu, Ustaz bangun pagi subuh saya dengar 5 azan, bingung nak pergi kat mana, tak pergi satu persatu. Nak biasakan masa pergi kita ke Mekah pun. Dan ini amalan seterusnya. Antara kemabruran haji besok balik tengok 3 benda. Kalau 3 benda dia tak dekat, amal boru lah kita. Okey. Muhasabah diri, persiapan kita. Mana muhasabah diri pada setiap hari, terutama sebelum tidur kita kena fikir, apakah tindakan aku ini menyebabkan aku boleh dapat haji mabrur. Paling tidak kalau kita kat Mekah kena muhasabah. Wallahu a'lam. Taubat dan istighfar tiap hari. Kita orang awam ini kadang kita sentiasa nak elak dosa tak boleh tuan. Ada dosa yang boleh kita elak, ada yang boleh elak. Pandang orang-orang, macam mana nak elak? Naik motor ke depan kita nampak betis, nak pejam mata tak tahu lah. Celik nampak betis tak tengok rugi. Nak kurang sikit ni, jangan banyak pergi tempat orang yang pusat-pusat ni, pusat beli belah, pusat ketikan. Dekat pasar di sana banyak pusat orang. Dalam pusat tahu anting-anting pula, kertang-kertung, kita celik, pejam celik, kita pejam, kamu celik, tak pejam-pejam. Okey, mesti kita istighfar tapan hari. Pertama, solat sunat taubat, biasa kan. Nabi solat sunat taubat sebelum tidur. Tak apalah, kita bangun lepas tidur tak apa. Ibadah ni kan, ada satu hadis Nabi tanya Abu Bakar, Abu Bakar, kamu sembahyang witir bila? Sebelum tidur Rasulullah. Aku tak bangun. Tanya Umar, kamu sembahyang bila? Sebab bangun tidur Rasulullah. Kata Nabi, Abu Bakar orangnya berhati-hati, takut dia tak bangun tidur, dia sembahyang awal lagi. Tapi Sayyidina Umar orangnya confident, kuat, maka dia yakin dia boleh bangun, dia sembahyang selepas bangun tidur. Dua-dua boleh buat. Duduk perang buat apa? Perang je lebih, buat je tidak. Kan? Buat tak apa.
sebelum tidur. Lepas isyak dah masuk waktu kan. Witir tu kita sembahyang sebelum. Kalau kita bangun malam, sembahyang malam pula tak usah witir ya. Pasal witir sekali ya satu malam. Kita takut tak bangun kan. Ada pula Nabi kata kalau kita dah niat nak bangun, tiba-tiba tak bangun malam tu, dapat pahala seperti bangun. Tapi jangan tiap malam niat tapi tak bangun. Dia ada kaitan dengan istiqamah tadi. Orang perempuan baca Quran hari-hari, tiba-tiba datang haid, dia berhenti, dia dapat pahala seperti baca. Kerana istiqamah kuat. Seorang laki-laki atau perempuan tiap-tiap hari dia sembahyang sunat fajar. Sebelum subuh sembahyang sunat. Satu hari bangun lambat pergi ke surau dah kamat, nak sembahyang sunat tak sempat, boleh qada sampai subuh. Boleh report dah tu di mana-mana. Maknanya istiqamah tu besar maknanya. Ada orang tanya saya imam, suruh tanya ustaz buat ke? Ji, kalau saya buat tu saya buat kat rumah, saya tak buat kat surau. Pasal apa? Takut timbul fitnah. Ustaz kata tak boleh tu dia sembahyang subuh. Dia tak tahu niat kita apa. Oleh sebab itu perkara-perkara yang kemungkinan timbul fitnah jangan show pada orang ramai. Kan? Mana enak? Balik rumah lah kena nak buat. Wallahu a'lam bissawab. Okey, jelas ya? InsyaAllah. Okey, sampai tahajud. Itu besar artinya. Kita kat Mekah ni pergi mesti awal ni. Kalau tak buat benda ni, tu yang ada orang jumpa dengan saya tahun-tahun 2 tahun lepas, dia pergi haji 52 hari. Lama lah. Ustaz, saya rasa nothing lah dekat Mekah, tak ada apa-apa dah. Saya kata tak apalah tuan, istighfar, baca Quran banyak-banyak. Kat Mekah ni kalau duduk di rumah banyak, di hotel lama daripada duduk masjid, memang kita tak rasa apa. Kena pergi awal, balik lambat, pergi malam iktikaf, semayang banyak, baca Quran banyak. Kalau saya pergi haji tak bertugas, saya set Quran ni supaya saya boleh khatam waktu wukuf. Semasa wukuf tu kan di antara mustajab doa, nak khatam Quran semasa wukuf. Yang tak dapat, kita aturlah, kita jadual lah. Kan? Kita kena kalau boleh buat jadual, bangun pagi pukul berapa, pergi masjid pukul berapa, kita punya buat jadual harian kita. Lepas balik masjid sarapan, lepas tu sembahyang duha. Kan buat kita tik-tik mana kita buat harian. Ya kan? Perlu juga boleh shopping pukul berapa, pergi tidur pukul berapa, and the end kita boleh tengok result dia. Berapa jam tidur sebenarnya dalam seminggu, berapa jam semayang, berapa jam semayang ibadah. Ya kan? Berapa jam di shopping. Tidur kat Mekah ni seronok. Masuk biliknya tapi malam je lah kita nak tidur awal, pasal nak bangun pagi pukul 3 kita dah pergi dah ke masjid. Ya kan? Ada orang pula suka bawa umrah malam, sejuk. Alhamdulillah setakat ni pengalaman saya di bangunan muassasah lah, khususnya pasal kerja saya betul dengan muassasah, kita satu maktab ada 2,500 orang lebih kurang. Kalau ibu pejabat kita ada 3 maktab, 7,000 orang jemaah kat situ. Van sentiasa ada 24 jam kat depan tu nak pergi umrah pukul berapa pun. Pasal tu musim cari duit. Bukan saja pergi umrah, kena hari kalau sebelum pun nak ke masjid, ada van. Pasal jalan jauh, naik van seriap, pergi balik tak ada van. Van pun tak nak tahu lah, orang pun tak naik van. Pasal apa semua balik, bawa beg. Lepas semayang kau balik lalu celah-celah kedai kan. Tak apalah. Lepas semayang, jangan sebelum semayang masuk kedai. Allahu Akbar. Alamak, tadi tu lekong cantik lah, bergelik-gelik macam ustaz dalam TV. Kan. Okey, semayang witir biasakan. Okey, zikir pagi dan petang supaya kita tenang pada Allah Ta'ala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah zikir pada Allah itu menenangkan hati. Okey. Pertama, paling tidak kita tasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah. Kalau kita tak ingat, dia panjang. Kalau ingat panjang, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Sebab tasbih ni ada satu hadis Nabi kata, saya 1 tahun pergi Mekah. Di Mekah ni kadang-kadang Arab ni dia suka hadiah. Bagi hadiah. Dia bagi hadiah ni brosur kecil-kecil. Satu kad kecil dia bagi amalan-amalan yang mudah tetapi timbangan amalnya berat. Saya balik
ada 20 berapa tengok tu. Saya pun cuba terjemah sikit-sikit bagi korang kan. Ada satu hadis Nabi kata, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, atau kama qala. Dua kalimah mudah disebut di lidah tu, ringan di lidah, mudah sebut, tapi berat timbangan amal di akhirat, menyebabkan kita dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Habibatan ila rahman, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Mana kita kalau tasbih, kalau boleh tu subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Biasa je. Saya kadang-kadang pagi-pagi jalan kaki, waktu jalan kaki bawa tasbih, tidak show, masa tu aja subhanallahil azim, subhanallah, tasbih sambil jalan kaki 100 sejak je. Kalau subhanallah, subhanallah, subhanallah saja 2 minit setengah 100. Saya pernah set time, tak lama, 2 minit setengah ni apa benda kita buat ya. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Istighfar, astaghfirullah innallaha ghafurur rahim, astaghfirullah innallaha ghafurur rahim, astaghfirullah innallah. Aku mohon ampun pada Allah, sungguh Allah maha lagi maha penyayang. Ulang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya ada satu kes cerita sikit, bercerita lah kita. Tahun 2000 saya tak ingat, ada seorang jemaah haji wanita. Dia ni cikgu, murung, ingat kampung, tak boleh kat mana, nak bangun berjalan takut, nak pergi sana takut, murung lah. Orang murung berkerut je kening, sial 40 hari murung ni seksa tu. Rupanya tanya-tanya dia pun hidup dia defend pada orang. Dia nak datang haji tu pun adik-adik dia yang kemaskan beg. Siapa yang nak cari barang tak jumpa, dalam beg kat mana. Pasal dia perempuan, kalau kita laki-laki macam saya pun serupa juga. Sampai kat muka telefon bini, yang tu itu kat mana? Pasal bini kemas beg kan? Okey, cerita dia mudah. Jadi ustazah yang berpegang dengan saya tu baik. Dia lah pergi tolong sembang dengan kawan ni, apa semua, ajak dia sembang, layan lah, riang lah, syukurlah dia. Ustazah balik, ustazah kata saya kena balik dah ustaz, 2 hari lagi. Tak apa lah, balik lah. Saya kata biasa lah, betul datangkan ustazah kena balik cepat. Pasal anak ustazah telefon hari-hari, mak suruh balik, dia suruh anak telefon ayah. Yang kedua, dia ustazah ni orang muda-muda ni, dia banyak kerja lagi dalam jawatan. Macam saya orang pencen, jadi punch card pun tak ada kat rumah, jadi boleh balik bila-bila lah. Lambat pun tak apa. Tak apa ustazah balik, tak apa. Cuma dia brief lah kat saya, ni ada seorang ustaz dia murung gini-gini, dia brief lah kat saya. Tak apa lah. Saya tak pergi lah bilik perempuan, bilik laki-laki ustaz tak pergi. Tak larat-larat saya 2,000 orang. Saya pergi ziarah bilik, assalamualaikum, salam, okey, sihat semua, okey, macam mana orang settle, oh, saya pergi. Kalau duduk raya sembang situ, tak pergi ke mana saya. Sebab orang ustaz ni nak ajak minum, nak ajak makan. Kalau kita pergi minum makan kat situ tak masuk jarak. Saya pernah balik daripada masjid, terus pergi kantin, orang ajak minum, duduk minum, soalan datang kat situ pukul 9, tak keluar lagi daripada kantin. Tapi pejabat dekat lah, bos saya tahu dah, tak apa. Ustaz kat kantin pun kerja juga, pasal kerja jawab soalan. Ustazah balik, dia pun pergi ke pejabat, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa je sudah masuk lepas hadir ni? Ustaz nak jumpa ustazah dah balik dah ke Sarawak. Oh Sarawak. Oh ustazah dah balik. Habis saya macam mana? Kenapa? Datang itu nak ustazah kau? Saya tanya. Saya pura-pura kan, tak tahu. Tak, saya orang utara, dia orang Sarawak. Habis nak jumpa apa? Lah saya nak cerita saya ni macam mana. Cerita kat saya. Aduh lah kat saya. Aduh ustazah ganti, tak apa, duduk. Ustazah dia nama Safawiyah, ada janggut. Saya berdua dia pun senyum. Dia senyum tu tak apa dah tu, riang lah sikit kan. Tak kau orang terus senyum, mana boleh kan. Ada apa cikgu? Saya kata dasar cikgu. Dia pun cerita ni okey cikgu, mudah. Saya nak tanya cikgu balik masjid lepas subuh cikgu buat apa? Balik saya sarapan, lepas sarapan saya tidur sekejap. Lepas tu dah bangun tengah hari tu nak pergi siap-siap pergi ke masjid, nak pergi sembahyang zuhur. Saya kata tidak, sekejap tu lepas zuhur sampai zuhur, lepas subuh sampai zuhur tidur kan. Banyak kejap tu, bukan sekejap. Okey tak apa cikgu, saya tak apa, tarik je.
Cikgu hari-hari apa cikgu zikir cikgu baca? Zikir macam Ustaz, ada tasbih ke, istighfar ke apa? Tak ada Ustaz. Oh, tak ada kena buat. Saya kata, okey, cikgu ambil kertas ni, ambil pen tulis. Pagi-pagi lepas subuh dan asar, pertama cikgu tasbih 100 kali. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Tak ingat Ustaz panjang. Apa ni? Subhanallah, subhanallah. Boleh? Boleh. Tak apa. 100 pagi, 100 petang. Cikgu istighfar. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Panjang juga, ambil pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tak apa. Jadi 100 pagi, 100 petang. Lepas tu selawat pada Nabi. Apa-apa selawat yang cikgu ingat, tak kisah. Jadi selawat 100 pagi, 100 petang. Lepas tu tahlil. Pasal Nabi kata, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan la ilaha illallah. 100 pagi, 100 petang. La ilaha illallah. Tahlil biasa. Jangan tahlil mati itu bayar. Dengar gia-gia apa ada belum-belum. La ilaha illallah. Lagi la ilaha illallah. Lagi la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aku jadi dah buat. Tahlil bismillah itu dengan Allah Taala. Jangan segera Allah. La ilaha illallah. Itu kamu Allah namanya. Doa pembahagian doa perbuatan doa sana, perbuatan sana, kena Allah benar. Amallah. Nak minta siapa nak bagi macam tu? Ialah lembut dengan Allah kan, mengadu dengan Allah. Okey, istighfar tahlil pak. Lepas tu habis ni, cikgu, saya nak tanya cikgu sikit. Cikgu baca Quran berapa helai sehari? Dia diam. Cikgu kenapa diam? Saya silap tanya kau. Ustaz, saya tak reti baca Quran. Oh, minta maaf. Tak apa. Cikgu reti baca Qul Allah. Boleh? Tak apa. Cikgu baca Qul Allah 1000 kali saja. Tak bisa bila-bila nak baca berapa 10 kali pusing tasbih. Tak kira bangun pagi, petang, ke kalau boleh biar cukup 1000 kali saja. InsyaAllah. Hilang murung. Kalau cikgu murung juga, datang jumpa saya balik. Tak datang dah. Tak datang dua makna. Sama ada murungnya hilang atau datang kena tambah kita lagi tak nak pun kan. Takdir Allah Ta'ala balik satu flight dengan saya. Jadi saya surrender dekat Jeddah. Pasal tugas tuan sampai di Jeddah belum tahu boleh balik lagi. Namun ada sampai ke Jeddah orang sakit nak balik tu dia orang sakit dulu. Jadi saya surrender dekat Jeddah 3 hari tak boleh balik. Di situ tunggu kan. Tolonglah apa kerja boleh buat. Takkan nak tidur saja. Alarm dapat. Saya nak tidur baru alarm. Tidur kita kan. Jumpa tak kapal terbang. Saya balik ke Penang. Kalau saya berseredek banyak hari, orang tak bagi kata, Ustaz kalau nak balik juga boleh tapi lalu Penang. Ustaz kena naik domestik pula balik Kuala Lumpur. Tak kisahlah kata Penang lah. Mak saya dah ada kat rumah saya. Tinggal di rumah dah tunggu. Balik ke Penang. Jumpa tak kapal terbang. Assalamualaikum cikgu, salam, senyum. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah. Okey. Tak tahu okey kerana nak balik ke? Okey kerana kita tak tahu. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Selawat 100 kali dan juga tahlil 100 kali. Kan pagi bermakna selepas subuh sampailah kita ke asar. Bila-bila masa kita beratur, petang selepas asar sampai sebelum kita tidur. Bila-bila lah tak cukup kita tambah. Biasakan. Pasal apa tahu target 100 kali? Supaya ada target. Kalau tak ada target kita tak tahu. Ya kan? Waktu gaji banyak kita buat, waktu malam lalu tak buat. Mana kalau kita target. Sama dengan sembahyang sunat. Ada satu hadis Nabi, Aisyah kata, Nabi sabda mafhumnya, siapa sembahyang sunat 12 rakaat satu hari, Allah Ta'ala akan selamatkan daripada azab neraka. 12 rakaat. Macam-macam tafsir tu. Paling tidak kita orang biasa targetkan sehari ni 12 rakaat sunat. Mungkin lepas zuhur, lepas sebelum zuhur 2, lepas zuhur boleh 2. Tak kira muakkad, baru muakkad tak kira. Sebelum asar mungkin 2, 6. Kan selepas maghrib mungkin 2, 8. Selepas isyak mungkin 2, 10. Kan? Sebelum subuh pula 2, 12, 8. Kalau tak dapat tambah mana-mana. Mana kita set target paling tidak nak 12. Paling tidak. Orang biasa dia bangun sembahyang malam ya 12 tu. Kan? Jangan target seperti orang biasa dulu. Buat tu sikit-sikit. Tak sempat aku ni baru 8 ni, 2 lagi kurang ni, 4 lagi kurang ni. Cari tak ada. Macam mana nak dapat?
Mungkin ini nak pergi klien ni, hari ni tak sempat semayang jam apa ni, sunat zuhur apa semua, asal itu hak umpamanya. Mana-mana dah target itu, baru ni kita jadi biasa. Okey. Yang ketujuh, zakat dan sedekah. Zakat dan sedekah, bersihkan harta kita. Di mana kena zakat, zakatkan. Di mana sedekah, sedekahkan. Kurangkan gurau dan lara. Zakat, sedekah tu ada satu lagi pak sedekah gitu. Ada satu hadis Nabi SAW, kata Nabi, tiap-tiap pagi malaikat akan turun, dua malaikat akan turun pada orang beriman. Satu malaikat mendoakan, ya Allah Tuhan, binasakan harta-harta orang berikut. Satu malaikat doakan, ya Allah, ganti sedekah-sedekah yang dilakukan oleh orang yang suka bersedekah. Mana berkali harta mereka. Dua tu. Saya bila jumpa hadis tu, saya balik cerita ke isteri saya. Saya jumpa hadis ni lah, kita ada silap sikit ni. Pasal apa? Kita tidak sedekah hari-hari. Sedekah mereka turun hari-hari. Patutnya kita akan buat hari-hari, kerana mereka nak dapat meletup doa mereka hari-hari. Jadi sekarang saya kata, ini saya cerita bukan riak ni, nak cerita strategi. Sekarang kita kena atur strategi, macam mana kita nak buat. Saya berazam untuk bersedekah tiap-tiap hari. Sama ada saya atau awak, tak kisah. Janji kita keluar daripada harta kita, sedekah walaupun sikit, tapi saban hari. Kalau boleh, pagi hari sebelum belanja yang lain. The first expenditure kita, perbayaran kita pertama hari ini ialah sedekah. Nak rekod macam tu kalau boleh. Okey, gini kata mudah. Kita buat strategi. Tiap-tiap pagi saya nak pergi ke masjid, ke surau. Awak bagi kat saya duit RM1. Zaman tu duit besi pun ada lagi tu. RM1 kan? Duit siling. Tak kisah RM1 ke 50 sen ke, tak kisah, janji duit. Awak bagi, saya sampai ke surau, masuk tong. Pasal pagi-pagi nak cari parking miskin kat mana? Tong surau ada kan? Kalau tong masuk. Kalau bunyi kuat tu sikit, kalau senyap tu banyak. Okey. Tujuan apa saya minta dengan isteri saya? Pasal orang rumah saya makan gaji dengan saya. Kami balik belajar tu, telajak anak tu ramai sikit. Telajak waktu tu lah, sampai sekarang tak telajak dah, pasal tak beranak dah. Anak saya cuma yang sulung ada seorang, yang bungsu ada seorang, celah-celah ada 7. Tu yang jadi ramai tu, pasal celah tu ramai. Yang pangkal dengan lelaki tak ramai. Dia makan gaji dengan saya. Saya kata, rumah saya awak tak payah kerja lah, jaga anak. Pasal balik 2 anak dah 3. Jadi saya bayar gaji dia. Saya minta duit dengan dia, dan saya bawa duit itu pergi ke masjid, ke surau, supaya dia dapat pahala, saya pun dapat pahala. Kalau saya ambil duit poket saya, dia tak dapat apa-apa. Kesianlah kat dia. Padahal duit itu kita bagi pun kat dia. Masuk tu pun kadang-kadang tumpuk. Pernah satu hari pergi, lepas main subuh balik, seluk poket, tu saya masih kerja lagi belum pencet, nak pergi kerja, seluk poket ada duit RM1 dalam poket. Alamak, terlupa tahu datang surau. Tak apa, pergi belanja kawan kat pejabat. Pergi awal-awal ke pejabat, ajak kawan pergi minum. Tengah minum, kata pula sama Allah, Ustaz boleh join? Boleh. Dia pun duduk sekali. Time nak bayar, saya pergi kat kaunter bayar. Kawan ni dah tinggal duit dah. Tak boleh cik, dia kata Ustaz, dia tinggal duit. Kawan tinggal duit. Saya kata, kenapa awak tinggal duit? Saya bayar. Saya dah niat nak belajar Ustaz, saya pun dapat klaim pindah. Oh tu baru pindah balik ibu pejabat. Okey, tak apalah, tak boleh sedekah. Dah pukul berapa tu? Masuk kerja, buat kerja apa semua. Sekarang kata nak pergi belanja kawan makan lah. Telefon ke kawan di immigration. Cik dah makan belum? Belum. Oh kita makan sama-sama hari ni. Okey. Sampai pejabat saya telefon. Dia pun sampai pejabat dia telefon. Turunlah dia nak pergi makan. Jom kita pergi makan nasi biryani. Ustaz tadi minum tadi saya dah makan berat kenyang. Ustaz kita makan lebih kurang lah. Okey. Tengok kata ada kedai kebab. Jom kita makan kebab. Kami 3 orang makanlah. Makan. Nak pergi bayar kat kaunter, dia tinggal duit lah. Hari tu dia tinggal duit. Kata orang kaunter tu, mana boleh saya nak belanja dalam hati saya lah. Kenapa dia tak boleh buat sedekah ni? Ada apa silap ni? Ya Allah, tolonglah aku nak sedekah sikit. Ya Allah, bukan banyak. Janganlah seksa aku sampai tak boleh sedekah. Tiba-tiba Allah Ta'ala kesian, kawan tu fikir-fikir, ada duit sikit tak? Pagi, rupanya makan RM26, tahun tu tinggal duit RM25. Dia kan nak bayar RM25, nak minta sikit. Boleh tak sedekah pukul 1.30 hari? Sia je. Daripada pukul 6 pagi sampai pukul 1.30 kau boleh.
Saya balik malam doa, ya Allah Tuhan, kenapa kau tutup pintu doa, pintu sedekah aku ya Allah? Kalau kerana ini kerana dosa aku, ampun aku ya Allah. Berilah ruang pada aku sementara aku masih boleh ya Allah, walaupun sedikit. Minta pada Allah. Kadang-kadang tutup pintu sedekah, terlupa. Tuan-tuan kalau terlupa sedekah tu, mana nak tutup pintu tu? Kan, pada sikit je kita nak sedekah, bukan banyak kan? Mana bukan masalah banyak sikit, masalah buat. Okay. Yang kedua, yang kenapa kurangkan lara, gurauan lara ni, kurangkanlah. Kita orang dewasa ni tak payah banyak gurau dah. Gurau sikit-sikit boleh. Ini orang tamak bergurau lagi, kaki pencin ni. Satu hari saya pergi lambat ke satu masjid, nak kuliah maghrib. Jadi saya jadi makmum. Orang dah tamak dah. Duduklah belakang saya. Kawan dia nak pergi kucuk balik. Kau cek lambat kan? Ais kata kaki pencin bergurau juga. Dan nak takbir pun lagi. Tengok benda lara ni, syaitan jangan. Saya pernah jumpa di Surau. Sampai Surau saya duduk dalam kereta dulu, nak dengar apa dalam kereta sekejap. Orang azan maghrib nak ceramah Surau tu. Yang azan orang tua dia dekat tingkap dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kawan tak ke sini cucuk degor dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia baru sambung berazan. Dia tak perasan saya nampak dia kereta. Okey. Banyakkan amal kebajikan. Biasalah tu, banyakkan perbuatan amal-amal kebajikan kita, insya-Allah. Habislah persiapan kita. Tengah hari ni kita pun hampir pukul 11. Tapi tak apa, kerana kita berhenti lama sikit, kita sambut dah satu lagi. Boleh tak? Boleh. Takut sambut dah tak marah. Sikit kita sambung, insya-Allah. Paling lama 11:30 kita berhenti. Saya sengaja reservekan masa tuan-tuan, kerana kita mungkin seperti biasalah saya kata, kadang-kadang kita akan lama. Okay, kita tengok sikit tengah dalil-dalil wajib haji dan umrah. Ini kita tengok dalil sikit. Okay. Allah, ini salah type. Okey. Dalil wajib haji dan umrah. Pertama, firman Allah SWT surah Al-Imran ayat 97. Al-Imran. Kena baca. Saya takut sekarang orang banyak tulisan Rumi sekarang ni. Al-Imran tulis Ali Imran. Last kali mana cucu kita besok surah Ali bin Imran, ada kacau. Maknanya keluarga. Al-Imran. Kan? Banyak ejaan kita tu dah bertukar kan. Risau kita. Para sahabat kita tulis dalam buku Rumi ni R.A.R.B. mana radhiyallahu anhu atau anhuma atau anha atau anhu. Orang yang tak faham, dia tak tahu nak baca apa. Last kali baca Sina Umar Ra R.A. Kalau seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kalau lelaki kalau perempuan anha. Tapi kalau dua beranak di sahabat, nama Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, pasal dua-dua sahabat Nabi. Ya kan? Kalau ramai radhiyallahu anhu. Beza macam mana kalau kita tak faham ayat. Kalau pula tabi'i, dia tak boleh baca radhiyallahu rahmatullah alaih R.A. juga. Sebab tu saya kata dia akan datang 10 tahun akan datang, anak-anak kita baca Sina Umar Ra, Sina Ali Ra. Okay, apa? Walillahi 'alan nasi hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan ke atas manusia untuk mengerjakan haji bagi mereka yang mampu sampai kepadanya. Ya tak mampu tak pergi. Istita'ah kita akan bijak melihat. Apa dikatakan istita'ah tadi, kemampuan tadi. Dalam surah Al-Baqarah 196 Allah Ta'ala sebut wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu semata-mata kerana Allah. Wajib tu. Sempurnakan haji dan umrah, dua-dua tu lillah, semata-mata kerana Allah. Sebab tu kita akan jumpa nanti dalam sampai kita luruskan niat. Jangan sampai pergi haji niat macam-macam. Aku pergi haji tak boleh kena pergi dah ni. Adik-beradik aku semua dah haji, aku seorang tak haji. Bukan. Itu silap niat. Kita pergi haji kerana Allah jemput. Bukan adik-beradik kita haji.
Ya kan? Oh, aku ni jadi bos kat pejabat ni, anak bos pun dah haji. Aku cok dah haji. Kena pergi haji balik besok tahu cok Haji Sapawi. Tak boleh. Niat salah. Saya balik haji, sisi saya tahu, Ustaz, nak tukar cok. Kenapa? Nak tahu haji tak payah. Nabi pun tak pakai, saya kata. Mana kita syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna haji Muhammad Rasulullah. Tak ada kan? Orang Nusantara ni dia suka sebut haji. Orang Arab dah tiap tahun buat haji pun tak panggil haji. Ya kan? Ya Syekh haji tak ada. Kita ni haji dah hebat sangat, Al-Hajj pula. Ustaz Sapawi Al-Hajj. Tu lain makna daripada haji. Bagi kita ke status itu lain. Dia lillahi ta'ala. Kadang-kadang datang halangan, tuan-tuan, bab ni. Syaitan akan memake-up manusia, memberi ilham pada manusia supaya kalau boleh dia keliru sikit niat. Nak pergi umrah kerana Allah, tapi datang syarikat kata kita pergi umrah ke Kairo. Umrah Kairo nama dia. How many percent untuk umrah, how many percent untuk Kairo? Confused. Sudah bukan rindah semata-mata dah, kerana campur nak ziarah nak melancong. Al-wasi'ah. Allahumma